Okey abang kakak, ni bukan cerita pasal tumbuhan, tapi sejenis binatang dia buat sarang kan menggunakan tanah. Okay, tanah tu kita boleh buat perubatan kepada tu bisul ataupun bengok kat tekak ni. Sarang apa tu? Nak tahu sarang apa? Okey, jom kita tengok. Sarang angkuk. Dia menggunakan tanah untuk buat sarang. Selalu kuasa rumah mesti ada. Nampak tak ni? Ni angkuk. Sarang dia ni, apa kegunaan dia? Kita ambil sarang dia ni, kita ambil sarang dia ni kan, kita ambil campur dengan air, bagi dia basah kan. Lepas tu kita sapu dekat kawasan yang bisu tu yang ada kan. Nak tahu kan, dengan izin Allah boleh hilang kan. Sebab apa? Saya pernah tengok ketua ni, dia buat menggunakan sarang angkuk-angkuk ni kan. Susah je lah kan. Mana tahu benda tu boleh mujarab.